Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Channel, your one stop RC Center. So hari ni saya nak review satu lagi RC keluaran MJX. Inilah RC yang paling latest yang dikeluarkan, iaitu H8E. So yang korang tengok ni, ini adalah skala 18. Selalunya orang main skala 110 ataupun skala 124. Kali ini dia buat satu yang unik juga, skala 18, which is lagi besar lah, lebih scale, dengan body Toyota Tacoma. Alright, korang boleh tengok macam mana slow dia main. So apa yang korang tengok model ni, model brushless ya sebenarnya. Apa yang korang tengok kat depan ni, dia datang dengan warna oranye dengan lampu full system lah. Korang boleh tengok lampu spotlight ada, lampu signal ada. Jom tengok belakang pula. Lampu reverse ada. Dan even dia boleh jalan macam ni sambil reverse paduan tu. Macam saya kata tadi, RC ni dah dilengkapi dengan 2 speed. Korang boleh pergi slow, crawling macam ni, dan juga sedikit laju. Saya boleh anggar dalam 20 km plus lah untuk korang main bashing-bashing sedikit, tak ada masalah. Sebab kita dah try dengan dia punya abang dia yang Bronco tu, H8P. Memang sangat-sangat efisien sama yang laju. Korang nak main sedikit lompat-lompat boleh, nak main macam sedikit orang kata macam 4x4 betul lah. Laju boleh, slow boleh. Ok, so RC ni dah dilengkapi dengan 2 speed dan juga lock diff depan belakang. Apa kegunaan lock diff tu? Bila korang nak memanjat, of course korang tak nak satu tayar je dapat power. Korang boleh pump dua-dua tayar terus. Maksudnya tayar dua-dua tu jalan ke depan dalam masa yang sama. Sama juga dengan belakang lah. Dia boleh kawal depan dan belakang. Dan 2 speed tu kita boleh tengok speed dia kejap lagi. RC ni dah dilengkapi dengan sistem drag brake jugalah. Masa korang tengah memanjat tu, korang jangan risau. Curam macam ni pun tak ada masalah. Nampak tu dia brake kan terus. Maksudnya korang tak payah risau kereta reverse ke belakang, dia dah memang hill assist orang panggil. Macam itulah. Okay, so ini speed slow dia. Okay, korang boleh tengok speed laju dia. Dah orang kata highway speed lah orang kata. Paduan. Sini juga macam dia punya abang-abang dia, korang boleh buka pakai hinge je. Korang boleh tengok tu dalam lah. Siap dengan sistem brushless. Model ni dah datang dengan bateri semua. Tinggal korang nak balik charge, main je. Ok, so kalau korang nak dapatkan RC H8E ni, korang boleh singgah ke message hari ni. Kita juga ada postage ke seluruh Malaysia dan juga kita ada SP later untuk korang yang nak menggunakan asuran. So kita jumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.